Gunakan tweezer untuk buka dia punya back cover. Bismillah. Ni dia punya getah steel lah, tak nak bagi masuk air. Kemudian buka dia pelapik getah. Okey, buat keluar dia punya enjin. So, kat sini dia ada battery cover dan dia menggunakan penyangkut. Okey. Kalau kat pasar kat sini dia ada lubang kecil. Ada lubang kecil ni kita kena masuk tweezer dalam dia.